Itulah cerita sedih tentang Umar Al-Khattab. Itulah cerita kewafatan Umar Al-Khattab. Lepas tu kita tengok dalam Masjid Nabawi kan. Di sebelah kau tengok tu ada tanda sebelah itu Rasulullah, lepas tu Abu Bakar, lepas tu Umar Al-Khattab. Mudah-mudahan apa yang kita baca tentang cerita Umar Al-Khattab ini yang begitu panjang ni pun dah 423 muka surat. Penceritaannya pada awal sampai akhir siapa Umar, bagaimana dia masuk Islam, bagaimana dia membantu Abu Bakar dalam peperangan dan peperangan yang berlaku di zaman Khalifah Umar Al-Khattab yang begitu banyak, yang mana akhirnya umat Islam berjaya menghancurkan kerajaan Parsi, berjaya menghancurkan kerajaan Rom, sehinggalah kerajaan Parsi orang-orang yang berpura-pura masuk Islam di Madinah berdendam dan akhirnya mereka merancang untuk membunuh Khalifah Umar Al-Khattab. Sebab itulah kita tengok orang Parsi begitu berbangga dengan kematian Umar kan. Kubur Abu Lu'ah pun, Abu Syuja'ah ni pun ada di Parsi kan. Mudah-mudahan Allah menghancurkan orang yang berdendam dengan Umar, Allah menghancurkan orang yang memusuhi Umar dan menjadikan kita sebagai umat Islam mempelajari peribadi pada Umar ini boleh menyusun balik dan juga boleh jadikan satu silibus pendidikan pada anak-anak kita untuk boleh melahirkan ramai lagi orang yang hebat, anak-anak kita yang hebat yang menggunakan kepribadian Sayyidina Umar dalam kehidupan mereka, dalam kepimpinan mereka di masa sekarang dan masa akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan